Jom tengok official trailer Agent Ali The Movie 2. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Tadi Agent Ali punya trailer ni dah keluar. So, I nak tengok trailer ni, buat reaksi bersama korang lah. Okay, kalau korang nak tengok the trailer, the video, link akan letak di bawah. So, pastikan korang tengok dulu trailer, baru korang tengok reaksi saya, okay? Alright, tapi sebelum kita buat reaction, of course, I have to pesan-pesan. Subscribe ke channel Seafoodin kalau belum lagi. Follow semua social media dan join group Telegram. Semua link ada di ruangan deskripsi. Korang subscribe to me because I will do a bunch of Agent Ali stuff. And after this trailer ni, saya akan buat breakdown and so on. So yeah, subscribe kalau korang nak tengok, nak dengar teori, nak tengok benda-benda mungkin korang terlepas daripada trailer ni. Tak nak buang masa, let's go and watch it together. Agent Ali The Movie 2 Misi Satria official trailer. Panjang dia adalah 1 minit 23 saat. Jom. Kenapa ejen muda? Tiada calon yang lebih baik. Oh. Kau rasa ni neuro tu kan? Kena bolehkan. Kena bolehkan. Satria masih belum diluluskan. Sebab itu kita perlu nampakkan hasil dalam misi sebenar. Kalau jadi apa-apa, Wali. kamu sanggup tanggung? The music. Alicia. Musuh lama. Oh, they met. Oh my goodness. Sorry guys. Who's that? Who are they? Satria. Override. Ini je peluang yang kita ada. Satria, bangkit. Oh my heart. Mei 2025. My heart. Can we watch it again? We should watch it again. Let's watch it again. Because sekali tak cukup. Kenapa ejen muda? Tiada calon yang lebih baik? Kau rasa dia boleh? Kena bolehkan. Satria masih belum diluluskan. Sebab itu kita perlu Sedap tu nampakkan suara hasil Agent dalam Neuro misi ni. sebenar. Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung? Ni lah, kalau jadi apa-apa ni yang Alicia jatuh tu. Tu yang jadi apa-apa. Sedapnya this version. Oh, dia punya grafik. Oh my god, Rizwan. Oh my god. It's so cool. It's so cool. Oh, look at Baka. Oh my god. Alright. Ini je peluang yang kita ada. Satria, bangkit. I give this trailer a 10 out of 10. Okay? A full 10 out of 10. What a good trailer. It doesn't show much. Show something. Didn't show a lot, you know. Tiny bit, but there's something. What is this? Wow. The music was amazing. The things that they showed was amazing. Korang bayangkan, dia tunjuk Rizwan dress dengan dos. Dia tunjuk those people. But and then at the same time, there's so many other things yang diorang sembunyikan. I saw Dato' Othman. I saw Baka in a totally new suit. I saw Fit and Bobby. Alicia nak buat override. Sorry, bila excited, cakap bahasa Inggeris. That's normal for me. I always speak English. English is the way I express myself. I'm excited, 10 over 10. We'll do again. Itu je reaksi. Lepas ni I would do a breakdown, insyaAllah. So korang nantikan je lah video breakdown tu nanti. Okay, jangan lupa subscribe. Thank you sebab tengok. Thank you for watching. Jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.